Tapi ada sekok menteri besar paling loklak dalam dunia. Dia jadi menteri besar, dia tak tahu yang dia tu menteri besar. Setiap bercakap dia kena jaga. Setiap mesyuarat yang dia hadir di peringkat federal, peringkat negeri, dia kena jaga. Yang mana boleh bagi tahu kepada rakyat, yang mana dalam bentuk OSA. Tapi menteri besar loklak tu dia tak kira. Tapi orang Kedah pisok menteri besar loklak tu. Aku pelik sungguh lah. Asal ni terlalu bodoh. Rahsia apa? Tu bukan sulit. Siapa bentang paper bukan sulit. Sulit tulis di kertas pembentangan. Sulit. Kandungan dia sulit. Siapa bentang tak sulit. Saya habaq siapa bentang, saya tak habaq dia cerita apa. Bila keluar arahan kabinet, dia akan turun, dia panggil post cap meeting, mesyuarat post kabinet di semua agensi, semua kementerian akan dapat arahan yang sama daripada kabinet. Dia akan turun pergi. Lalu ni semua agensi duduk merodak lamput, takkan alasan ni je tak pernah halang dia ni. Semua agensi persekutuan di Kedah dapat. MADA tak bagi saya pergi. Apa ingat MADA duduk di negeri mana? Ada di Kedah, saya tak boleh terlibat dengan MADA, tak boleh hadir program MADA, tak boleh ambil tahu pasal MADA, tak ke kepala bapak lagu tu. Tuan-tuan sekalian, mereka ni tak sesuai jadi kerajaan. Tahun 2023 dia balik tahun 60-an punya style, pecah perintah. Hak persekutuan hang tak boleh masuk. Hak negeri kita tak buat keputusan lagu tu. Kita habaq kerajaan negeri Kedah akan beri kerjasama penuh kepada agensi persekutuan yang ada di Kedah atau yang nak mai ke Kedah untuk buat apa saja hampa mai. Kami akan layan sampai hampa rasa kunjungan hampa sepanjang hayat ke Kedah adalah kunjungan paling baik yang pernah hampa terima.